Kalau korang nak tahu macam mana pengalaman orang makan dekat Salai Power ni, nah, ini antara review terbaru yang customer sendiri tinggalkan dekat Google. Review pertama daripada Wan Nur Syafiqah. Makanan sedap sangat, layanan pun mesra. Bila ditanya, servis tip-top. You guys should come here and try. Itu dia daripada Wan Nur Syafiqah, Wan Syaifullah Ali. Terima kasih sangat untuk feedback ni. Actually dekat Salai Power ni, kita bukan sekadar nak bagi makanan sedap je, tapi kita nak bagi orang datang tu rasa selesa. Kalau pelanggan tanya pasal menu, level pedas, lauk recommendation, staff memang akan cuba bantu sebaik yang mungkin. Okey, review yang kedua pula adalah daripada Yumna. Yumna ni bagi 5 bintang. Kedai hipster. Okey, Cun, kami lama tak makan tilapia. Sedap, fresh lembut je. Ngam dengan sambal bakarnya. Ayam goreng crispy bawang pun best. Ingatkan crunchy biasa. Maaf lah, gambar makanan tak sempat ambil, dah licin semua lauk kami ambil. Thanks a lot Salai Power. Itu dia daripada Yumna. Apa yang Yumna cakap ni memang ngam sangat lah. Dekat Salai Power ni, ramai ingat kita fokus menu Salai sahaja. Padahal menu lain pun ramai yang repeat order. Macam tilapia sambal bakar ni, ikan dia fresh, isi lembut dan sambal dia memang padu bila makan panas-panas. Ayam goreng crispy bawang ni pula antara menu yang paling customer repeat dan memang recommended. Jadi terima kasih untuk semua yang support dan tinggalkan review dekat Google. Feedback macam ni memang buat kami rasa lagi semangat nak terus jaga rasa, servis dan suasana dekat Salai Power. Kepada korang yang belum try lagi, jemput datang ke Salai Power, Jalan Kebun Shah Alam.